Minggu ni Cat nak ajak awak cara untuk pasang robot Cat Nova version AI dekat MT5. Let's go. So dalam minggu ni Cat nak ajak awak cara untuk pasang robot Cat Nova, tapi bukan yang version MT4 tapi version MT5 yang ada AI brain. Okay, kalau sebelum ni version MT4 kita tak ada AI brain, tetapi yang version MT5 punya kita dah feed AI brain. So ada sedikit pertambahan step untuk kita install robot. So kalau korang yang belum lagi familiar dengan MT5, video ni untuk awak. So first of all, sebelum Cat nak cerita berkenaan dengan robot Cat Nova, kita nak bagi ruang dekat Headway sekarang ni. Ada bonus yang terbaru, baru je dilancarkan dalam seminggu je, iaitu bonus $150. So let's check it out. Apa bonus ni dan sesuai ke bonus ni dekat robot Cat Nova ataupun dengan trading style awak. So bonus ni dia menggantikan bonus Headway yang sebelum ni, iaitu bonus 111 yang sampai sekarang Cat pun tak faham apa TNC dia. Tapi for right now, bonus 150, I hope dia lebih clear and very transparent lah. So kalau broker dia nak bagi promotion, tolonglah bagi promotion yang orang senang faham dan juga senang untuk berjaya claim reward lah. So sekarang ni ada 3 step je, iaitu satu, klik start bonus, kedua, trade every day on your bonus account, dan ketiga adalah earn real money. So sekarang ni rule dia yang Cat faham, korang boleh claim sekali je untuk satu account bonus 150 ni tanpa perlu deposit, just kena verify account saja. So sekarang ni kalau korang nak trade menggunakan bonus 150 USD ni, korang tak boleh terus trade instrumen yang sama je, iaitu dekat sini dah ada cakap Isnin dengan Selasa FX, Wednesday dengan Thursday stock, Friday metal ataupun oil, Saturday dan juga Sunday crypto ataupun synthetic. Mana yang tak tahu lagi, synthetic ni adalah satu instrumen yang baru dalam worldwide. So dia lagi baru daripada crypto sebenarnya, diperkenalkan. Dalam synthetic tu ada banyaklah pasangan yang ada dalam synthetic tu. So korang boleh explore lah dalam MT5. Yang ni semua dalam MT5 je ada, dalam MT4 tak ada. Ni dia kata lah complete extra task and unlock additional bonus of $45. So ada beberapa task yang korang kena buat untuk unlock lagi extra $45. Dekat sini jom kita tengok FAQ dia. Siapa boleh claim? Bonus is available to all Headway client including both new and existing user. Untuk participate, you need simply to complete basic or full verification in your personal area. Macam Kat cakap tadi lah, can use the promotion. Yes, you are welcome to use bonus 160 even you are use a deposit bonus or have an active bonus 111. This promotion can be used together, so dia boleh guna dua-dua lah. Do I need to deposit? Tak boleh deposit, sebab tu dia panggil no deposit bonus. Ni soalan paling kritikal lah. Can I withdraw my profit without making deposit? Yes. Jawapan dia, Headway cakap yes. Unlike many other promotion, you can withdraw a portion of your profit instantly after the trading period ends without making a deposit. Okay, maksudnya dekat sini broker explain terang-terang bahawa tak perlu buat deposit untuk withdraw profit daripada bonus 150 ni. So korang just claim je lah. And also jom kita tengok apa maximum profit boleh withdraw. Maximum profit yang dibenarkan untuk withdraw adalah 100 USD. And ada restriction tak? So adalah restriction dia, of course lah, sebab this is a promotion account ataupun bonus account, mesti ada TNC dia lah. Yang ni normal lah, tak boleh hedging, IP tak boleh sama, tak boleh exploit price gap. So ni you guys please jaga benda ni supaya awak dah penat-penat buat profit tapi awak tak boleh withdraw maximum $100 daripada bonus yang sangat percuma ni, bonus 150. Okay, dah selesai. Okay, so kalau korang nak just register dekat apps pun boleh claim, dekat website pun boleh claim. So sekarang ni jom kita bawa awak ke robot Cat Nova. Okay, first kali awak kena ada VPS lah. VPS awak kena pergi dekat website Headway. Okay, Headway macam ni lah. Jom kita log out. Okay, Headway. So Headway ni dia akan ada dekat bahagian ni dia cerita lah dia punya kontes-kontes yang ada lah. Okay, so dia akan pergi dekat bahagian MT4 dengan MT5. So korang kena download yang MT5 punya, download dan juga install MT5 punya. So download dan install MT5 ni macam biasa dalam VPS, and awak akan dapat VPS yang macam gini. Yang dan ada MT5 yang macam gini. Dia berbeza sikit. Kalau MT4 macam gini kan, dia punya interface dia. Tapi kalau MT5, interface dia macam gini. So untuk dapatkan file MT5 tu, awak kena pergi dekat website catnovapro.com. Okay, ini adalah website rasmi Cat Nova. Awak scroll je apa semua ataupun tekan je button get all mode for free. Ni untuk register lah. And also download Cat Nova. Tekan button macam ni, dia akan bawa ke bawah. Akan ada dua version Cat Nova, iaitu Cat Nova version MT4 yang tak ada AI brain, dan yang kedua adalah MT5 yang ada AI brain. So Cat Nova V1.0.8 ni, you just tekan button download je. So dia akan download lah. Okay, tekan download macam gini. Dah berjaya download. So sekarang ni lepas you dah download
download ni, file tu you copy and you paste dekat VPS ni, dekat file, bagian open data folder, ambil KF5, tekan export and you just paste je file yang you download tadi, dan juga you tekan button right click and tekan button refresh. So that's it. It's very transparent. And lepas awak dah siap login di account MT5 awak semua tu, pastikan awak claim license key dengan CAP. Sebab kalau tak ada license key, awak tak boleh nak install MT5 Canova ni. So okay, jom kita tunjuk macam mana nak install. It's very straightforward. Dia tak adalah beza sangat dengan MT4, tapi dia adalah beza sikit dari sudut interface dan juga dia punya terms. Macam dekat MT4 dia panggil auto trading, kalau dekat MT5 dia panggil algo trading. Algo trading ni you kena allow dia lah, make sure dia dalam keadaan hijau. Kalau merah macam ni, dia takkan trade. Kena make sure dalam keadaan hijau. And also macam tadi lah, korang just drag, make sure dekat time frame H1. Kalau tak, dia tak enable, masukkan je license key yang korang dah claim dengan CAP. Pilih mode merchant apa, nak pilih mode merchant biasa ke, nak kamikaze ke, sultan ke, ikut awak lah. Itu risk masing-masing, terpulang. Kalau tak nak pakai risk mode, buatkan dia jadi false. Lepas tu masukkan lot size pilihan awak lah. Yang lain tak ada nak adjust sangat. Cumanya bahagian AI Copilot ni ada 3 jenis lah. Okay, jom CAP explain lah. Dia sedikit tricky lah. Kalau korang tengok dekat sini, dia ada left brain dan juga right brain. So kalau kita pilih AI risk mode yang solo, maksudnya dia tak pakai right brain, dia hanya pakai left brain saja. Maksudnya kalau left brain sell, right brain tak ada apa-apa, neutral, dia akan terus sell je. Tapi kalau left brain dan right brain ni, bila kita pakai boost, katalah sekarang ni left brain dengan right brain dalam satu direction yang sama, entry mode dia akan lebih cepat daripada biasa. Dia akan masuk ke dalam turbo mode. Sebab dua-dua fundamental dan juga technical dalam arah yang sama, jadi CAP percepatkan entry dia. Tak adalah kita nak menunggu jauh sangat pullback. Kalau tak, sebelum ni mungkin pullback dia kat area sini ataupun area sini. Tapi disebabkan left brain ni dan juga right brain ni dalam keadaan dua-dua downtrend, kemungkinan sell dia akan berlaku dekat sini atau kat sini. Tetapi kalau right brain dalam keadaan yang bull, tapi left brain dalam keadaan sell, dia akan pakai standard punya retracement, mungkin ke atas ni lah. So lebih safety. Also kalau korang pilih yang shield ni maksudnya dia memang perlu dua-dua, left brain dan juga right brain ni mesti dalam satu arah yang sama. Kalau lah left brain sell, right brain bull, takkan ada entry langsung. Kalau left brain bull, right brain bear, tak ada entry langsung juga. So shield ni yang paling ketat lah, paling strict. Sebelum ni kita pakai yang tu, tapi disebabkan tak ada entry langsung, so CAP letakkan shield tu pada pilihan terakhir lah. Kalau kita letakkan benda tu sebagai standard, nanti tak banyak entry, so korang akan cepat boring dengan Canova. Yang lain tak ada apalah. Right brain, okay, so ni yang paling critical. Okay, yang ni standard je, cuma korang kena pergi dekat, ini pertambahan daripada MT4. Yang AI brain korang kena buat satu kerja lagi, iaitu klik dekat bahagian tools, option, and also pergi dekat bahagian export advisor ni. Sebelum ni dia default dia akan tak ada tick kat sini tau, allow web request for listed URL. Korang kena allow dan juga masukkan http ai.canovapro.com. Dia jangan https tak boleh, dia kena http ai.canovapro.com. Ini sangat-sangat orang kata critical. Sebab kalau contoh kita disallow, nanti right brain kita tak akan function. So kita kena allow right brain kita ni. Itu pun CAP ada tinggalkan sedikit nota lah dekat sini. Canova AI brain if fetch fails tool option as per advisor allow web request at http ai.canovapro.com. Okay, yang ni kena allow lah. Kalau tak allow, nanti dia tak boleh nak tarik daripada DeepSeek, daripada kita punya protokol AI kita. Okay, kena allow. So itu saja pertambahan. Kalau korang nampak dekat sini RV feed dia ni, DSY surging apa benda ni semua ni, maksudnya korang punya AI dah start jalan. Kalau tak keluar apa-apa ni, maksudnya dia tulis connecting contohnya. Kalau dia tulis connecting, maksudnya tak jalan lagi. So korang kena make sure yang ni dah start jalan lah. DSY ni apa yada-yada ni kena dalam keadaan macam ni lah. Kalau tak keadaan macam ni, nanti right brain kita tak jalan. Korang akan pakai live. Tapi jangan risau, in case anything happen dengan kita punya AI apa semua, right brain kita tak function, auto left brain akan take over. Tapi kita tak akan masuk dalam boost mode. Sebab boost mode ni hanyalah special edition jika right brain kita dalam arah yang sama dengan left brain. Sebab jangan main-main dengan turbo mode ni. Memanglah banyak entry, banyak sedikit, dan entry lebih cepat sedikit, tapi risiko akan tinggi. Cuma untuk kurangkan risiko, kita hanya masukkan turbo mode ni waktu left brain dan juga right brain dalam keadaan yang sama arah sahaja. So I hope you guys faham this tutorial. Tak ada catchy, tak ada hook sangat minggu ni. It's a pure tutorial, and selamat mencuba robot Canova. Dan jangan silap faham je, robot Canova memang CAP jual, tapi buat masa sekarang ni saya tak rasa nak jual. Saya memang letak harga, tapi kalau buat masa sekarang ni ada collaboration dengan Heavy
duit sedikit. So segala kos tu ditanggung oleh diorang. So shout out to Hackway lah. Terima kasih sebab buat collaboration dengan saya. Dan secara impactnya awak dapat guna Canva ni secara percuma, since kos tu ditanggung oleh diorang lah. In terms of education and yes, of course lah, benda ni education kan. Ya, selagi ada collaboration, no need to pay lah untuk saya buat content education macam ni. And ada harga, tapi since if you guys register dengan Hackway and korang boleh claim file ni, ataupun claim file memang percuma, tapi dia lock kan. So untuk dapatkan license key, you guys boleh claim dengan saya, dengan syaratnya awak register dengan kita punya collaborator lah. Thank you so much. Berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Salut.